Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua adik-adik, abang-abang, kakak-kakak dan guru-guru yang saya kasih sekalian. Saya juga tidak lupa untuk mengucapkan jutaan terima kasih kepada pensyarah khusus JPM 1022 saya, Ustazah Mariah binti Rabai, kerana memberi peluang kepada saya untuk mengajarkan sebuah program yang menarik ini, iaitu program penceritaan ini. Baiklah adik-adik, sebelum saya memulakan program saya ini, lebih molek saya memperkenalkan diri saya. Bak kata orang, tak kenal maka tak cinta. Baiklah, nama saya Muhammad Faiz bin Mazlan, atau adik-adik boleh panggil saya Abang Faiz. Abang merupakan salah seorang guru pelatih di Institut Pendidikan Guru Kampus Sarawak. Kampus Abang berada di sebuah bandar metropolitan iaitu Miri, Sarawak. Adik-adik, untuk pengetahuan bersama kita, tema program ini ialah akhlak dan sunnah Rasulullah, sumber inspirasi ummah madani. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah SWT kerana dengan limpah dan rahmatnya kita dapat bersama-sama pada hari ini untuk mendengar satu kisah dari sebuah buku cerita yang dicipta dan direka oleh abang sendiri yang bertajuk Amir Belajar Akhlak Nabi, Cahaya Ummah Madani. Adik-adik, kisah buku ini sangat istimewa tau. Buku ini mengisahkan tentang seorang anak kecil bernama Amir. Amir, seorang anak kecil yang sangat bercita-cita mahu menjadi insan yang berakhlak mulia seperti junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh teladan bagi seluruh umat manusia. Adik-adik, kisah ini bukan sekadar cerita. Ia adalah cerminan hati kita. Ia adalah perjalanan seorang anak kecil yang belajar bukan hanya dari buku tetapi dari kehidupannya. Dia belajar dari tangisan jiran, dia belajar tentang kucing yang menggigil, dia belajar dari teguran guru, dia belajar dari doa yang dibaca pada setiap hari dengan penuh yakinnya. Adik-adik, saya rasa sebelum saya memulakan kisah ini, lebih baik kita sama-sama membaca doa pembuka majlis agar hati kita diterangi dengan cahaya ilmu dan kasih sayang ilahi, insya-Allah. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, bukakanlah kepada kami hikmahmu dan limpahkanlah kepada kami rahmatmu, wahai Tuhan yang maha penyayang. Ya Allah, jadikanlah anak-anak yang menonton video ini sebagai anak-anak yang mengikuti akhlak Rasulullah. Ya Allah, jadikanlah mereka sebagai bakal pemimpin negara kita yang akan mengikuti akhlak Rasulullah. Ya Allah, Ya Allah, mereka merupakan bakal pemimpin kami. Ya Allah, mereka akan menjadi pengganti kami sebagai seorang guru nanti. Ya Allah, Ya Allah, Kau kabulkan doa kami. Ya Allah, Kau rahmatilah majlis ini. Ya Allah, amin amin ya rabbal alamin. InsyaAllah Allah akan memberkati doa kita dan akan merahmati majlis ini. Baiklah, dengan Bismillahirrahmanirrahim dan dengan rasa syukurnya, mari kita hayati kisah Amir ini. Kisah tentang akhlak Amir, tentang nilai madani dan tentang harapan untuk menjadi cahaya kepada ummah yang berkualiti dan akan memberi manfaat kepada kita, insya-Allah. Adik-adik nak dengarkan tentang kisah ini? Jom abang mulakan majlis ini. Okey, abang akan ceritakan tentang bab pertama buku ini yang abang berikan tajuknya Cahaya Amir, Cinta Amir kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kisah ini bermula di sebuah kampung yang aman dan indah bernama Kampung Harmoni. Aku, Amir bin Hamsan, tinggal bersama ibu dan ayahku. Kampung ini tenang, penuh dengan pokok-pokok rindang dan suara burung yang berkicauan setiap pagi.
Tapi yang paling aku suka adalah waktu malamnya. Bukan kerana gelapnya, tetapi kerana waktu itulah aku duduk di sisi ibu mendengar kisah-kisah Nabi Muhammad SAW. Setiap malam sebelum tidur, ibu akan membacakan kisah tentang baginda kepadaku, tentang bagaimana Nabi sentiasa jujur walaupun dia sakiti, tentang bagaimana baginda memaafkan orang yang melempar najis kepadanya, tentang bagaimana baginda menyayangi haiwan, menyiram pokok dan tidak pernah meninggikan suara kepada anak kecil maupun kepada isterinya sendiri. Aku mendengar dengan penuh khusyuk. Mataku bersinar, hatiku bergetar. Dalam diam, aku berdoa, Ya Allah, jadikanlah aku seperti Nabi-Mu yang mulia itu. Jadikanlah aku anak yang jujur, yang memaafkan walaupun dia sakiti, dan yang menyayangi semua orang tanpa memilih. Ya Allah, bantukanlah dan bantu aku menjadi insan yang baik seperti Nabi. Doa itu seringkali menjadi zikir di bibirku setiap malam. Kadang-kadang aku tulis di buku nota kecilku. Aku lukis gambar hati dan tulis cinta Nabi, cinta Allah. Dan aku simpan buku itu di bawah bantal. Bila aku rasa sedih, aku akan buka dan baca semula. Di sekolah, aku suka kongsi kisah Nabi dengan rakan-rakan. Bila ada yang bergaduh, aku akan kata, Nabi maafkan orang yang melempar batu, kita pun boleh maafkan. Bila ada yang menipu, aku akan kata, Nabi tak pernah tipu, kita pun boleh jujur. Guru aku, Cikgu Hana pernah berkata, Amir, kamu bukan sahaja suka kisah Nabi, tetapi kamu hidup dengan kisah itu. Aku tersenyum. Dalam hati, aku berbisik, itulah cita-citaku, Cikgu. Adik-adik, untuk pengetahuan bersama, terdapat firman Allah SWT dalam Al-Quran yang kira-kira bermaksud, sesungguhnya pada diri Rasulullah itu contoh teladan yang baik bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan hari akhirat. Ia terdapat dalam surah Al-Ahzab ayat ke-21. Dan satu lagi, firman Allah yang kira-kira bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, jika kamu mencintai Allah, maka ikutlah aku. Niscaya Allah akan mencintai kamu. Ia pula merupakan surah Al-Imran ayat ke-31. Baiklah adik-adik, apa yang abang dapat simpulkan dari dua ayat Al-Quran itu tadi, kita wajiblah mengikuti akhlak Rasulullah dalam kehidupan seharian kita. Adik-adik, antara pengajaran yang boleh abang bagi ialah cinta kepada Nabi adalah cinta kepada akhlak mulia. Yang kedua pula, meniru akhlak Nabi adalah jalan menuju cinta Allah. Dan yang ketiga, iaitu kisah Nabi bukan sekadar cerita, ia adalah panduan hidup kita. Oleh itu, kita bolehlah ikuti akhlak Nabi kerana akhlak Nabi merupakan akhlak yang terbaik dalam diri kita. Abang akan teruskan apa yang boleh adik-adik lakukan pada amalan harian yang adik boleh lakukan pada setiap hari. Yang pertama, berilah salam kepada semua orang kerana memberi salam itu adalah sunnah Rasulullah SAW. Yang kedua pula, senyumlah walaupun penat kerana dengan senyuman ia boleh membuat orang lain juga merasa bahagia. Yang ketiga, maafkanlah orang lain walaupun hati terluka kerana Rasulullah pun memaafkan orang yang seringkali mensakitinya. Antaranya, Rasulullah pun memaafkan orang yang dalam peperangan. Beliau tidak menyiksa orang lain, malahan beliau menjaga orang lain sebagaimana baginda menjaga dirinya sendiri. Yang ketiga, adik-adik boleh baca sirah setiap minggu. Daripada sirah itu, adik akan mengetahui kisah-kisah Nabi dan mengikuti amalan yang dilakukan oleh Nabi pada setiap hari. Dan yang terakhir, apa yang boleh abang bagi ialah
Doalah sebelum tidur, antaranya, Ya Allah, jadikanlah aku seperti Nabi-Mu. Itu pun sudah mencukupi. Kerana dengan doa itu, insya-Allah Allah akan menjadikan kita seperti Nabi-Nya. Insya-Allah. Baiklah, Abang akan sambung tentang bab kedua, iaitu amil dan nilai kemampanan. Kisah ini bermula, pagi itu langit membiru indah. Burung-burung berkicauan dan angin pagi menyapa lembut pipiku. Aku berjalan ke sekolah dengan semangat. Di tangan, aku membawa botol air yang aku isi dari rumah. Botol itu bukanlah botol baharu, tapi botol lama yang aku cuci dan guna semula. Ibu selalu berpesan, jangan membazir Amir. Setiap benda ada nilainya. Sampai di sekolah, aku lalu di taman kecil berhampiran dewan. Tiba-tiba, aku terhenti. Mataku tertuju ke taman kecil yang berhampiran dewan itu. Di situ, aku nampak sampah bertaburan. Plastik makanan, kertas pembalut dan botol kosong. Bunga yang dulu kelihatan segar kini kelihatan layu. Daun-daun berselerak dan tanah kering tidak disiram. Aku pandang sekeliling. Ramai yang murid lalu di situ, tapi tiada seorang pun yang berhenti. Aku tidak tunggu sesiapa. Aku terus tunduk, kutip satu demi satu sampah dan masuk ke dalam tong. Aku ambil botol air aku dan terus siram botol bunga-bunga yang layu. Aku lap bangku taman dengan tisu dari beg sekolahku. Kebetulan Cikgu Hana lalu di situ dan berhenti dan memandangku. Senyum manisnya terukir di wajahnya. Lalu dia berkata, Amir, katanya, inilah contoh akhlak seorang anak madani, iaitu anak yang prihatin, beradab dan mencintai kebersihan. Aku pun tersenyum. Dalam hati, aku rasa gembira. Bukan kerana dipuji, tetapi kerana aku tahu aku sedang menjaga amanah Allah. Cikgu Hana kemudian berkongsi satu hadis kepada aku. Hadis itu kira-kira berbunyi, kebersihan itu sebahagian daripada iman. Riwayat Muslim. Aku pun berbisik perlahan. Aku mahu jadi orang beriman, cikgu. Sejak hari itu, aku mula memimpin satu projek kecil di sekolahku. Aku namakannya Projek Hijau Harmoni. Aku ajak rakan-rakan tanam pokok di belakang kelas. Aku guna botol plastik sebagai pasu. Kami semua buat poster, jaga alam, jaga iman dan tampal di papan kenyataan. Setiap hari Jumaat, kami akan bersihkan taman bersama-sama. Dari situ, aku belajar bahawa menjaga alam bukan sekadar tugas manusia. Ia adalah tanda iman dalam hati kita. Bila kita jaga bumi, kita juga sedang jaga amanah Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah adik-adik, ada terdapat firman Allah dalam Al-Quran yang kira-kira bermaksud, makan dan minumlah, tapi jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Ia merupakan maksud ayat ke-31 surah Al-A'raf. Dan satu lagi firman Allah dalam Al-Quran dan surah Al-Mulk ayat ke-15, ialah yang menjadikan bumi mudah untuk kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah dari rezekinya. Baiklah adik-adik, apa yang abang dapat simpulkan dari firman Allah itu tadi, kita wajiblah dari surah Al-A'raf tu, kita janganlah membazir, kerana membazir itu amalan syaitan dan Allah tidak menyukai orang yang membazir. Yang kedua pula ialah dari surah Al-Mulk pula, apa yang abang dapat simpulkan ialah kita gunakanlah apa yang diberi oleh Allah dengan sebaik mungkin, kerana apabila kita menghancurkan alam sekitar, kita seperti tidak menjaga amanah yang diberikan Allah kepada kita. Baiklah adik-adik,
Antara pengajaran yang boleh abang bagi kepada adik-adik, yang pertama ialah jagalah alam sekitar, kerana jaga alam adalah tanda iman dalam kehidupan kita. Yang kedua pula, janganlah membazir walaupun sedikit, kerana membazir itu amalan syaitan dan Allah tidak menyukai orang-orang yang membazir. Adik-adik, antara amalan harian yang boleh kita lakukan antaranya kita boleh petik sampah walaupun ia bukan milik kita, kerana sampah itu akan mencemarkan alam sekitar. Ia juga seperti kita tidak menjaga alam sekitar, ia seperti sama kita tidak menjaga amanah yang diberikan oleh Allah. Yang kedua pula, kita boleh guna semula botol, kertas dan bekas makanan. Dan yang ketiga, siramlah pokok setiap pagi. Keempat pula, ajaklah rakan-rakan kita tanam pokok di sekolah, kerana pokok itu juga menghasilkan oksigen yang kita juga guna bersama. Dan yang terakhir, buatlah poster kesedaran dalam sekitar, kerana dengan adanya poster itu, kemungkinan orang lain akan mula menyedari tentang kepentingan alam sekitar dalam kehidupan kita. Adik-adik nak dengar bab ketiga kan? Baiklah, abang akan ceritakan nanti. Tunggu sebentar. Baiklah, abang akan sambung ke bab ketiga, iaitu tentang Amir dengan nilai kesejahteraan. Pagi itu, langit cerah dan angin petang menyapa lembut wajahku. Aku sedang bermain di halaman rumah, melukis di atas tanah dengan ranting kayu. Tiba-tiba, aku terdengar bunyi tangisan dari rumah sebelah. Tangisan itu bukan biasa. Ia sayu, lemah dan penuh kesakitan. Aku bangun dan berjalan perlahan ke arah pagar. Dari celah-celah pagar, aku nampak Makcik Salmah sedang mendukung anaknya yang demam. Wajah anak itu merah, tubuhnya menggigil dan tangisannya semakin kuat. Makcik Salmah kelihatan sangat risau. Aku berdiri terpaku, tak tahu nak perlu buat apa. Aku segera masuk ke rumah dan memanggil ibu. Ibu, anak Makcik Salmah sedang sakit, kataku dengan nada yang cemas. Tanpa berlengah, ibu terus menyediakan bubur panas dan mengambil ubat demam dari almari. Kami berdua berjalan ke rumah Makcik Salmah, mengetuk pintu dengan penuh senyuman. Apabila pintu dibuka, Makcik Salmah terharu. Air matanya mengalir. Dia memeluk ibu sambil berkata, "Terima kasih Amir, kamu sangat baik." Aku hanya tunduk dan tersenyum. Dalam hatiku, aku teringat satu hadis yang selalu disebut oleh ustaz di sekolah. Hadis itu berbunyi, tidak beriman seseorang kamu sehingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Adik-adik, itulah maksud kesejahteraan. Bila kita saling membantu, berkongsi kasih sayang dan menjaga antara satu sama lain, semua orang akan merasa aman dan gembira. Walaupun aku masih kecil, aku tahu aku boleh jadi anak yang baik. Aku boleh jadi insan yang menyebarkan kesejahteraan. Beberapa hari kemudian, di sekolah, aku nampak seorang murid baru itu terjatuh di tangga. Buku-bukunya bertaburan. Ramai yang lalu situ, tapi tiada yang berhenti. Aku terus berlari ke arahnya, bantu kutip buku dan aku tanya, "Awak okey?" Dia hanya angguk perlahan. Aku temankan dia ke bilik guru. Guru yang bertugas pandang aku dan berkata, "Amir, awak bukan sahaja prihatin, awak ada hati yang lembut." Aku hanya tersenyum. Dalam hati, aku tahu inilah cara Nabi mengajar kita, peduli walaupun kecil. Adik-adik, dalam Al-Quran, Allah pernah berfirman, sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara, maka damaikanlah antara dua saudaramu. Ia merupakan surah Al-Hujurat ayat ke-10. Antara pengajaran dari bab ketiga ini
yang boleh abang simpulkan ialah yang pertama, adik-adik tolonglah orang lain tanpa tunggu arahan. Yang kedua pula, pedulilah kepada orang lain walaupun orang itu bukan kawan kita. Dan yang ketiga, kesejahteraan bermula dengan hati yang ikhlas. Adik-adik, dari kisah ini yang abang dari 3 pengajaran yang abang beri, uh, abang dapat simpulkan atau ringkaskan, kita perlulah tolong orang lain kerana dengan menolong orang kita dapat menjadikan tali persaudaraan kita jadi lebih erat. Yang kedua pula, peduli walaupun orang itu bukan kawan kita. Kita wajiblah peduli dengan orang lain kerana dengan peduli dengan orang lain kita juga akan mengalami kesusahan. Kemungkinan daripada yang kita tolong tadi, mungkin orang itu akan menolong kita kembali. Baiklah, antara amalan harian yang abang dapat cadangkan kepada adik-adik untuk lakukan antaranya kongsilah bekal dengan rakan yang tiada makanan. Yang kedua pula, ziarahilah jiran yang sedang sakit. Yang ketiga pula, senyum dan berilah salam kepada semua orang. Yang keempat, doalah kesejahteraan orang lain dalam solat kita. Dan yang terakhir, di sekolah, adik-adik boleh bantu guru angkat buku atau susun kerusi. Okey adik-adik. Adik-adik nak dengarkan bab keempat abang? Baik, nanti abang ceritakan kembali. Ciao. Baiklah, abang akan sambung ke bab keempat dalam buku cerita ini, iaitu tentang Amir dan daya cipta. Di sekolah, ada satu pertandingan yang sangat seronok. Namanya, Kita Semula Bijak. Semua murid diminta untuk mencipta sesuatu dari barang terpakai. Ada yang buat robot, ada yang buat kotak pensel, dan ada juga yang buat permainan papan dari kotak pizza. Tapi aku buat sesuatu yang sangat istimewa. Aku cipta rumah burung dari kotak susu dan botol plastik lama. Aku potong dengan teliti, tampal dengan pita warna-warni, dan hias dengan daun kering yang aku kutip di taman. Rumah itu cantik dan unik. Tapi yang paling menarik, ia terletak di atas rumah burung itu. Aku tulis semua makhluk berhak mendapat kasih sayang. Waktu aku serahkan ciptaan itu kepada guru, beliau terdiam seketika, matanya berkaca. Guruku tersenyum dan berkata, Amir, kamu bukan saja kreatif, tapi kamu menciptanya dengan kasih sayang. Aku rasa sebab. Aku tak sangka rumah kecil itu boleh menyentuh hati orang lain. Tapi aku tahu, aku tidak mencipta untuk menang. Aku mencipta untuk memberi, untuk membantu makhluk lain untuk menyebarkan kasih sayang. Tiba-tiba aku teringat sabda Rasulullah SAW, sebaik-baik manusia ialah yang memberi manfaat kepada orang lain, yang merupakan riwayat Ahmad. Adik-adik, itulah maksud daya cipta. Bila kita guna akal dan ilmu untuk buat sesuatu yang memberi kebaikan, walaupun kecil, ciptaan kita boleh beri manfaat kepada orang lain atau kepada burung. Baiklah, abang akan teruskan dengan cerita pada bab yang sama. Beberapa hari kemudian, aku cipta satu permainan Islamik dari kotak terpakai. Aku lukis gambar masjid, tulis soalan tentang akhlak Rasulullah dan buat dadu dari sepan lama. Aku ajak adik-adik bermain. Mereka ketawa, belajar dan mula hafal doa-doa kecil. Aku juga buatkan doa untuk rakan-rakan. Aku tulis doa sebelum makan, doa keluar rumah dan doa tidur. Aku hias dengan warna dan lukisan hati. Aku beri kepada mereka satu persatu. Mereka simpan, ada yang simpan dalam buku teks dan ada juga yang tampal di atas meja. Guru aku berkata, Amir, kamu bukan sekadar mencipta benda, kamu mencipta nilai dari perkara tersebut. Baiklah adik-adik, terdapat firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran
yang kira-kira bermaksud, dialah yang menjadikan bumi mudah untuk kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah dari rezekinya. Ia merupakan surah Al-Mulk ayat ke-15. Apa yang abang dapat simpulkan atau pengajaran dari bab keempat ini ialah kreatif adalah anugerah yang boleh digunakan untuk kebaikan. Yang kedua pula, ciptaan yang ikhlas akan menyentuh hati orang lain. Dan yang terakhir, dia cipta bukan sekadar seni, ia adalah ibadah kita. Baiklah adik-adik, antara amalan yang boleh adik-adik lakukan pada setiap waktu ialah yang pertama, ciptalah bahan bantu belajar untuk adik-adik. Yang kedua, guna semulalah barang terpakai untuk projek sekolah. Yang ketiga, buat poster nilai madani dan tampal di kelas. Dan yang keempat pula, mereka permainan yang mengajar akhlak dan doa. Dan yang terakhir, hiaslah bilik dengan ayat-ayat motivasi dan dalil. Itu baru bab 4. Baik, abang akan teruskan ke bab 5. Baik, adik tunggu tau. Adik-adik nak pergi mana tu? Abang nak sambung bab 5 ni. Okey, bagus. Adik-adik dah duduk. Okey, bab 5 abang bertajuk Amir dan Nilai Hormat. Hari tu, suasana di sekolah agak sibuk. Murid-murid berlari ke sana kemari. Ada yang menyiapkan tugasan. Ada yang berbual dengan rakan-rakan. Aku pula duduk di meja, cuba menyiapkan kerja sekolah yang tertangguh. Tapi, jujurnya, aku belum sempat siapkan semua. Tiba-tiba, guru baruku masuk. Namanya Cikgu Rahman. Datang menghampiriku. Wajahnya serius dan suaranya tegas. Namun, dia memiliki hati yang baik. Dan beliau bertanya kepadaku, Amir, kenapa kerja sekolah kamu belum siap? Aku terdiam seketika. Jantungku berdebar laju. Tapi aku tak marah. Aku tak membantah. Sebaliknya, aku tunduk perlahan dan menjawab dengan suara lembut. Maaf cikgu, Amir akan buat semula, kataku kepada Cikgu Rahman. Cikgu Rahman terdiam. Dia memandang wajahku yang dengan tenang dan sopan. Lalu, senyumnya pun terukir di wajahnya. Dengan suara yang penuh bangga, beliau berkata, Cikgu bangga kerana kamu beradab walaupun dimarah. Aku terus berasa lega. Tapi, lebih daripada itu, aku rasa bersyukur. Dari situ, aku belajar tentang nilai hormat bukan hanya kerana guru yang baik hati, tetapi juga kepada guru yang menegur. Hormat bukan sekadar bila kita dipuji, bila tetapi juga bila kita ditegur. Adik-adik, Rasulullah SAW pernah bersabda, bukan dari golongan kami yang tidak menghormati orang tua dan tidak menyayangi anak kecil. Ia merupakan riwayat Tirmizi. Dan terdapat satu lagi firman Allah SWT dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang bab ini, yang itu, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kasih sayang. Surah Al-Insyirah ayat ke-24. Beberapa hari kemudian, aku nampak Cikgu Rahman sedang membawa banyak buku dari bilik guru. Aku terus berlari ke arahnya dan berkata, Cikgu, biar Amir tolong. Dia tersenyum dan menyerahkan buku-buku tu kepada aku. Aku terus melanjutkan nilai ini di luar sekolah. Aku juga belajar untuk hormat kepada orang tua. Di pasar, aku beri tempat duduk kepada pakcik yang kelihatan letih. Di masjid pula, aku bantu seorang nenek melintas jalan. Di rumah, aku tulis kad ucapan untuk ibu dan ayahku dengan kata-kata, terima kasih kerana telah mendidik Amir dengan kasih dan sabar. Adik-adik, hormat itu bukan hanya dalam kata-kata, tapi dalam tindakan kita. Ia dalam cara kita memandang, menjawab dan melayani orang lain. Adik-adik, apa yang abang dapat simpulkan tentang pengajaran dari bab 4 ini? Macam salah je. Bab 5, adik-adik, ialah hormat adalah asas akhlak mulia. Dan yang kedua pula, adab itu lebih tinggi daripada ilmu.
Kerana dari adab, orang tu akan ada ilmu. Tetapi sekiranya orang itu berilmu tapi tak ada adab, dia tidak berguna adik-adik. Dan pengajaran yang terakhir yang boleh abang bagi ialah hormat membawa kasih dan keberkatan. Adik-adik yang tahu tak apa amalan harian yang boleh adik-adik lakukan? Baik, abang akan bagi tahu. Yang pertama, ucaplah terima kasih dan maaf dengan ikhlas hati kita. Kerana dengan dua perkataan itu boleh buat hati orang tenang dan boleh buat hati orang tu um, tidak memendam rasa dendam dalam hatinya. Yang kedua pula, berdirilah bila guru masuk ke kelas. Apabila kita berdiri semasa guru tu masuk kelas, guru tu akan merasa dia dihormati dan ilmu akan senang masuk dalam adik-adik. Dan yang ketiga, tolong orang tua angkat barang. Apabila kita tolong orang tua, dia akan merasa dia akan merasa dirinya dihormati dan akan mempercayai orang muda pada masa akan datang. Yang keempat pula, janganlah memotong percakapan orang lain, terutamanya ucapan orang tua, kerana ia tidak beradab adik-adik. Apabila kita memotong percakapan orang lain, mungkin kita akan menggores hatinya, sebab apabila percakapannya macam tidak dihormati oleh kita. Untuk pensyarahan terakhir pula, tunduk dan senyumlah bila ditegur. Kerana apabila kita tunduk dan senyum, orang lain akan merasa dia dihargai dan senyumannya dibalas oleh kita. Ada nak tahu tak tentang bab 6 ni? Iaitu tentang apa tentang amil dan nilai keyakinan. Okey, abang akan teruskan tentang bab 6 ni. Kisah ini bermula pada suatu hari di dewan sekolah, penuh dengan murid-murid, guru-guru dan para juri. Pertandingan hafazan sedang berlangsung. Aku berdiri di belakang pentas, menunggu giliran. Di tangan, aku genggam helaian ayat yang telah kuhafal berhari-hari. Tapi, jujur, hatiku sangat berdebar. Aku rasa gugup, takut tersilap, takut suara tak keluar, takut semua orang memandangku. Aku tunduk perlahan, aku pejamkan mata. Dalam hati, aku berbisik, Ya Allah, aku yakin denganmu. Aku tarik nafas dalam-dalam. Bila nama aku dipanggil, aku melangkah ke arah mikrofon. Langkahku perlahan, tapi hatiku mula tenang. Aku berdiri tegak, pandang ke hadapan. Dan aku mula membaca ayat dengan suara yang tenang dan penuh penghayatan. Setiap ayat yang lafazkan dengan jelas dan ikhlas. Dewan menjadi diam. Semua orang khusyuk mendengar apa yang aku baca. Apabila selesai, dewan bergema dengan penuh tepukan. Aku berjaya. Wajahku bersinar dengan gembira dan rasa syukur. Aku tunduk dan ucap Alhamdulillah. Guru aku datang dan memelukku. Amir, kamu bukan sahaja hafal ayat, kamu baca dengan hati. Aku tersenyum. Dalam hati, aku tahu keyakinan kepada Allah adalah kekuatan daripada apa yang aku lakukan tadi. Bila kita percaya, walaupun kita takut, Allah akan bantu. Adik-adik, Allah ada berfirman dalam surah At-Taqlaq ayat ke-3 yang kira-kira bermaksud, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, nescaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Dan satu lagi dalam surah Al-Baqarah ayat ke-286 yang kira-kira bermaksud, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Abang akan sambung tentang cerita ni. Sambungannya ialah, beberapa minggu kemudian, aku sertai pertandingan tilawah. Cabarannya lebih besar, ayat-ayatnya lebih panjang. Tapi aku tidak putus asa. Setiap malam aku baca-baca ayat-ayat tu dengan penuh penghayatan. Bila aku penat, aku sebut Hasbunallah wa ni'mal wakil. Aku belajar bahawa keyakinan bukan sekadar percaya, ia adalah
tawakal. Ia adalah menyerahkan hati kepada Allah dan terus berusaha. Baiklah, apa yang abang dapat simpulkan dari kisah ini ialah keyakinan kepada Allah itu adalah penting, terutamanya apabila kita ujian maupun dalam pertandingan, kerana Allah akan membantu kita apabila kita yakin dan percaya bahawa uh, Allah akan, apabila kita mempercayai Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tawakal kepada Allah juga amat penting tahu adik-adik. Baiklah, pengajaran yang boleh abang bagi dari kisah yang dari bab ni ialah keyakinan kepada Allah adalah sumber kekuatan kita. Dan yang kedua pula, tawakal bukan berdiam diri tetapi berusaha dengan doa. Dan yang terakhir, bila kita yakin, kita akan tenang walaupun diuji. Adik-adik, antara amalan harian yang boleh adik-adik lakukan antaranya doa sebelum belajar dan sebelum tidur. Dan yang kedua, zikirlah bila rasa takut atau gugup. Yang ketiga pula, sebutlah, ya Allah, aku yakin denganmu bila diuji maupun ketika ujian dan dalam pertandingan. Dan yang keempat pula, hafallah ayat-ayat motivasi dari ayat Al-Quran. Dan yang kelima pula dan yang terakhir ialah latih diri untuk sabar dan tidak panik. Adik-adik nak dengar kan bab ketujuh abang tentang Amir dan ketujuh tentang Amir dan nilai insan. Baik, abang akan teruskan. Tunggu tahu adik-adik. Adik-adik nak pergi mana tu? Abang nak sambung ni bab ketujuh, iaitu Amir dan nilai ihsan. Kisah ini bermula pada petang yang tenang. Langit kelihatan redup dan angin bertiup perlahan. Amir berjalan pulang dari sekolah. Beg sandarnya bergoyang perlahan di belakang. Tapi tepi jalan berampian longkang kecil, dia ternampak sesuatu yang membuatkan langkahnya terhenti. Dia ternampak seekor anak kucing. Badannya kecil, bulunya basah dan matanya kelihatan sedih. Ia menggigil kesejukan, duduk di bawah pokok dengan tubuh yang lemah. Amir tunduk, mendekati perlahan. Hatinya bergetar. Tanpa berfikir panjang, dia memeluk anak kucing itu dengan penuh kasih sayang. Dia membalut tubuhnya dengan sapu tangan yang dibawanya dalam beg sekolah. Sampai di rumah, Amir segera mengambil tualan lembut dan membalut anak kucing itu. Dia beri makan, mandikan dengan air suam dan letakkan di dalam kotak yang dialas dengan kain. Ibunya melihat tindakan Amir lalu berkata sambil tersenyum, Nabi juga sayang kepada haiwan. Amir berasa gembira. Dia menamakan anak kucing itu Mimi. Sejak hari itu, Amir mula menjaganya setiap hari. Dia beri makan, mandikan dan bermain dengan Mimi dengan penuh kasih. Walaupun tiada siapa melihat, Amir tetap berbuat baik dengan hatinya ikhlas. Dia tidak mahu dipuji. Dia hanya mahu menjadi insan yang Allah sayang. Tiba-tiba, Amir teringat sabda Rasulullah SAW yang kira-kira berbunyi, sesiapa yang berbuat baik kepada makhluk Allah, walaupun seekor burung, Allah akan membalasnya dengan kebaikan. Ia merupakan riwayat Ahmad. Adik-adik, itulah yang dinamakan nilai ihsan, iaitu berbuat baik walaupun tiada siapa yang melihat. Bila seseorang ikhlas membantu makhluk Allah, sama ada manusia, haiwan maupun tumbuhan, Allah akan membalas dengan kebaikan. Amir belajar bahawa kebaikan tidak perlu disaksikan manusia, cukuplah Allah yang melihat. Abang nak sambung tau cerita ni. Ada penyambungan tau. Kisah ini diteruskan dengan beberapa hari kemudian. Amir mula meletakkan bergas air untuk borong-borong di atas di halaman rumah. Setiap pagi,
Dia akan isi semula air dan letakkan beberapa biji beras. Dia juga bantu anak kecil yang menangis di taman permainan. Bukan dengan hadiah, tetapi dengan pelukan dan kata-kata lembut. Satu hari, Amir difitnah oleh seorang murid yang cemburu. Katanya, Amir meniru kerja sekolahnya. Tapi, Amir tidak marah. Dia hanya diam dan berkata, tak mengapa, Allah tahu yang sebenar. Guru akhirnya tahu perkara sebenar dan memuji sikap Amir yang sabar dan tidak membalas. Guru itu berkata, Amir, kamu bukan sahaja beradab, kamu berihsan. Adik-adik, dalam firman Allah dalam Al-Quran pernah mengatakan, dan mereka memberikan makan yang disukai kepada orang miskin, anak yatim dan orang tawanan. Sesungguhnya kami tidak memberi makanan kepada kamu. Maafkan saya. Sesungguhnya kami memberi makan kepada kamu kerana mengharapkan keridaan Allah. Kami tidak menghendaki balasan dan ucapan terima kasih. Ia merupakan surah Al-Insan ayat ke-8 hingga ke-9. Antara pengajaran yang boleh abang bagi ialah yang pertama, ihsan adalah berbuat baik walaupun tidak siapa melihat. Yang kedua pula, kebaikan yang ikhlas akan dibalas oleh Allah. Dan pengajaran yang ketiga pula, janganlah balas kejahatan dengan kemarahan. Malahan lebih baik kita membalasnya dengan kebaikan. Antara amalan harian yang boleh adik-adik lakukan ialah bantu orang lain tanpa mengharap balasan, senyum walaupun penat, dan yang terakhir, jagalah hati orang lain dengan kata-kata yang lembut. Yang keempat pula, berilah makan kepada haiwan yang lapar, walaupun ia kucing maupun burung. Dan yang terakhir, maafkanlah orang walaupun disakiti. Adik nak dengarkan pengakhiran tentang kisah ni, iaitu bab ke-8 tentang penutup kisah dan majlis anugerah. Adik nak tahu kan siapa yang menang dalam anugerah itu? Tunggu abang ceritakan tentang bab 8. Adik-adik sabar tau. Ni bab kelas, iaitu bab 8 tentang penutup kisah ni dan majlis anugerah. Setelah melalui pelbagai kisah dan cabaran di sekolah, dari membantu jiran, mencipta rumah burung, menjaga kebersihan, beradab ketika ditegur, bertawakal dalam pertandingan, hingga menyelamatkan anak kucing, akhirnya tibalah hari yang dinanti-nantikan, iaitu hari majlis penutupan sekolah. Dewan sekolah dihiasi indah, bunga-bunga segar dihiasi pentas, lagu-lagu motivasi berkumandang perlahan. Semua murid dan guru berkumpul, berpakaian kemas dan penuh pengharapan. Dan di barisan hadapan, aku duduk bersama rakan-rakan. Jantungku berdegup. Aku tidak tahu apa yang akan berlaku, tapi aku rasa sesuatu sedang menunggu. Tibalah waktunya. Cikgu Hana naik ke pentas. Beliau memegang mikrofon dengan tenang. Suaranya jelas dan penuh bangga. Beliau berkata, anugerah pelajar akhlak mulia diberikan kepada Amir bin Hassan. Seluruh dewan bergema dengan penuh tumpukan gemuruh. Rakan-rakanku tersenyum dan bersorak. Guru-guru mengangguk bangga. Aku melangkah ke pentas dengan tenang dan rendah hati. Langkah aku perlahan, tapi hatiku penuh bersyukur. Apabila menerima anugerah, aku pandang ke arah semua yang hadir. Dengan suara yang lembut, aku berkata, saya hanya ingin meniru akhlak Nabi. Tiba-tiba, suasana menjadi senyap. Ramai yang terharu, ada yang mengisap air mata. Guru-guru tersenyum, murid-murid tertunduk, merenung kata-kataku tersebut. Aku tidak berbangga diri. Aku tahu akhlak mulia datang dari mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda adalah contoh terbaik kita. Baginda tidak pernah sombong, tidak pernah menyakiti orang lain dan sentiasa memberi kasih sayang kepada Allah kepada semua orang.
Aku teringat firman Allah dalam surah Al-Qalam ayat keempat yang kira-kira bermaksud sesungguhnya engkau Muhammad memiliki akhlak yang sangat agung. Selepas majlis, ramai guru yang datang dan berkata, Amir, kamu telah mengubahkan suasana sekolah ini. Ada yang berkata, kamu bukan sekadar pelajar, kamu adalah inspirasi. Aku hanya tunduk dan ucap Alhamdulillah. Aku tahu kisah aku bukan kisah hebat. Ia hanya kisah seorang anak kecil yang cuba menjadi baik. Tapi bila seseorang berusaha menjadi insan yang baik, Allah akan memuliakan seperti mana aku dimuliakan di sekolah. Adik-adik, antara pengajaran yang boleh abang bagi tentang kisah ke-8 ni adalah akhlak mulia adalah kunci kepada kejayaan kita. Yang kedua pula, janganlah bangga diri bila dipuji. Cukup rasa syukur kepada Allah SWT. Yang ketiga pula, jadikanlah Nabi sebagai contoh hidup kita. Kerana dengan akhlak Nabi, kehidupan kita lebih menjadi sempurna. Adik nak tahu tak tentang amalan harian yang boleh adik lakukan? Antaranya, bacalah sirah Nabi setiap minggu. Yang kedua pula, latihlah diri untuk sabar dan lembut. Lembut ni bukan maksud adik menjadi seorang lembut ni boleh dikatakan adik menjadi seorang yang baik hati dan jujur dan amanah. Dan yang ketiga pula, ucaplah Alhamdulillah bila dipuji. Dan yang keempat, doakanlah orang lain dalam kejayaan kita. Dan yang terakhir, sentiasa rendah hati walaupun sudah percaya. Baiklah, dengan berakhirnya bab 8 tu tadi, maka berakhirlah majlis kita. Adik-adik yang dirahmati Allah SWT sekalian, kisah Amir yang kalian dengar tadi bukan sekadar cerita seorang murid biasa. Ia adalah kisah tentang akhlak mulia, tentang pilihan yang baik dan tentang usaha menjadi insan yang bermanfaat. Ia adalah kisah tentang seorang anak kecil yang tidak hanya belajar di dalam kelas, tetapi belajar dari kehidupan, dari tangisan jiran, dari kucing yang menggigil, dan dari teguran guru, dan dari doa yang dibaca dengan penuh keyakinan. Amir belajar bahawa untuk menjadi ummah madani, kita perlu mencontohi akhlak Nabi Muhammad SAW. Akhlak yang penuh kasih sayang, sabar, hormat dan keikhlasan. Akhlak yang bukan sekadar teori, tetapi hidup dalam tindakan harian. Baiklah, abang akan jelaskan tentang nilai-nilai madani yang terdapat dalam buku cerita abang. Yang pertama, kemampanan, iaitu tentang menjaga alam sekitar dan menggunakan sumber dengan bijak. Yang kedua pula, kesejahteraan, iaitu tentang hidup aman dan saling membantu. Dan yang ketiga, tentang daya cipta, tentang mencipta dengan penuh dan ilmu dan kasih sayang. Yang keempat pula tentang nilai hormat, iaitu beradab dengan guru, ibu bapa dan orang sekeliling. Yang kelima pula iaitu keyakinan, percaya kepada pertolongan Allah. Dan yang terakhir iaitu nilai ihsan, tentang berbuat baik walaupun tiada siapa melihat. Semua ini menjadi hidup kita lebih bermakna dan masyarakat kita lebih harmoni dan disayangi. Adik-adik, Amir tidak sempurna, tetapi dia masih belajar. Tapi dia percaya setiap langkah kecil ke arah kebaikan akan membawa seseorang lebih dekat kepada Allah. Bila kita jaga akhlak, Allah akan jaga kita. Bila kita ikhlas, Allah akan memberi ganjaran yang tidak disangka. Amir ingin terus menjadi Amir, anak kecil yang meniru akhlak Nabi. Adik-adik, Amir ingin terus menyebarkan kasih, hormat dan ihsan. Dan Amir ingin terus percaya bahawa kebaikan itu sentiasa menang. Dan hari ini, Amir bukan sekadar menerima anugerah, dia menyerahkan satu harapan kepada semua yang mendengar. Marilah kita semua menjadi seperti Nabi,
walaupun adik-adik hanya anak kecil, walaupun kita hanya anak murid biasa, kita boleh jadi luar biasa dengan mengikuti akhlak mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhir sekali, marilah kita sama-sama mendadahkan tangan dan berdoa dengan penuh harapan dan rendah hati. Amin amin bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang mendengar nasihat dan mengikuti yang terbaik daripadanya. Ya Allah, jadikanlah anak-anak yang menonton video ini menjadi seseorang yang mendengar nasihat dan mengikuti jejak Rasulullah, mengikuti akhlak Rasulullah dan mengikuti nasihat-nasihat yang diberikan oleh Rasulullah. Amin amin ya rabbal alamin. Setelah berakhirnya doa sebentar tadi, maka berakhirlah program kita pada hari ini. Sebelum saya mengundurkan diri, saya memohon maaf sekiranya ada tersilap kata, terkasar bahasa dan kata-kata saya menguris hati yang menonton. Itu sahaja dari saya. Sekian, terima kasih. Sebelum saya mengundurkan diri, izinkan saya untuk mengucapkan sebuah kata-kata. Kata-kata itu berbunyi, yang jauh itu waktu, yang dekat itu mati, yang besar itu nafsu, yang berat itu amanah, yang mudah itu melakukan dosa, yang sukar itu melakukan pahala. Ada mata, pandanglah keindahan. Ada mulut, berbudilah pertuturan. Ada hati, berilah kesayangan. Ada salah dan silap, sudilah maafkan. Kerana tidak dinamakan laut jika tidak bergelara, tidak dinamakan manusia jika tiada salah dan silap serta dosa. Untuk itu, sekian, terima kasih. Saya Muhammad Faiz bin Mazlan dari kelas PPR BMM 12 mengundurkan diri. Dan jangan lupa untuk subscribe, like and share video saya ini. Dan nantikan video yang menarik dari rekan seperjuangan saya. Sekian, terima kasih.